Lagi, bawa lagi. Lagi. Mana otaknya? Tengok. Uyo ada. Siapa bagi? Noah. Kakak. Kakak bagi. Cakap apa kat kakak? Kakak. Bagi. Lagi. Yalah minyak masak yang dah tak guna. Ambil lagi. Mana tangannya tu? Tu ada sampah daun-daun tu. Sapu. Okey, ni ampai sini. Okey. Kita sapu. Pandainya. Bukan. Aku punya? Ada kejap. Wih, astagfirullahaladzim. 1, 2, 3. Itu kuih itu bolehlah bawa. Sekarang nak pergi hantar pengantin. Bye. Beg ke depan. So sekarang ni kita orang on the way. Berapa kita tadi? 1, 2. Lebih kurang 6 lah. 6 macam tu. Semoga dipermudahkan dan dilancarkan urusan. Apa-apa saya akan update. Bye-bye. Islam kan. Agendanya mungkin jamuan ada ringan. Kemudian kita akan makanya mungkin kita akan balik ke homestay balik sini. Suasananya sebenarnya dah lambat tu tak? Belakang sikit. Ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Belakang sana tu belakang. 11. Ada 11 ataupun 12 kereta. So ramai. Ini baru nak pakai baju ni. Wak kau ni. Habis nak tadi kan. Hai, panggil hai. Hai, comel. Sampai sikit lagi nak sampai. Nak sampai. As long as you stay with me, give me you all my heart, giving you all my love. Now I'm telling you I love you for all that you are, love you for all that you will.
Baru lagi dia kesepakat. Ya saya. Aku ni akan beritahu dengan kursi Nawani dan Tiwasna yang telah mewakilkan wali dan keluargaku dengan berkahwin dan juga ratus ringgit sebagai aku tiba nikah Rusli Nawani binti Ruslan dengan mas kahwinnya sebanyak 300 ringgit tunai. Boleh? Yang kedua, Alhamdulillah. As long as you stay with me. A few moments later. Alhamdulillah. Akhirnya halal. Wah. Biarkan diorang dengan dunia diorang. Jom kita makan. Come. Ada. Malam ni kau datang. Cakap patah perkataan ni. Tarawih. Kita dah patah. Kita orang nak balik homestay. Mandi mandi, siap-siap. Semalam kita orang pergi balik. Belakang dewan. Tak ingat dah. Tak ingat. Abang. Apa lagi ya? Abang. Noah. Siapa nama awak? Ayah. Umur awak berapa tahun? Siapa nama kucing? Siapa nama mama awak? Siapa nama papa awak? Awak suka makan apa? Nasi goreng. Goreng. Awak suka minum apa? Minum air susu. Dan air masak. Air putih. Air putih. Siapa nama atuk? Atau ayah. Siapa nama nenek? Kasut Noah. Kasut Noah hilang. Siapa nama nenek? Kasut Noah. Kasut Noah warna apa? Warna hitam. Warna hitam. Mana? Hilang. Oh. Menyampaikan aja. Dia tunduk aku. Kenalkan lah kita orang. Duduk boleh? Duduk. Nanti jatuh.
Duduk. Abang tak kasut. So, dah habis makan dah? Belum. Tak basuh tangan. Modelnya. Besar ke bawah sangat je. Jangan akak jangan shaking kak. Akak jangan shaking. Tak cantik. Tak cantik. Dia mesti ada flash juga. Kalau flash. Dah. Nak main semoga jangan sihat. Ulang-ulang. Semoga sihat dan apa? Tak dapat tak sihat. Kenapa? Hadiah. Okey. Okey. Sini je yang ada lighting. So kita buka dekat sini, okey? Okey, kita orang dah settle majlis pernikahan abang dan juga Kak Wana. Sekarang kita orang nak balik. Itu saja untuk vlog hari ni. So, kita jumpa dalam next video. Bye-bye. 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 Pengantin baru untuk abang. Semoga perkahwinan ini kekal sampai ke syurga. Asal nangis. Macam sangkalah saya. Apa AKBN apa AKBN kau dah sangat. Tak sangkalah kan macam dah boleh sampai ke sini. Sampai tak bang? Selamat pengantin baru. Ajib dan Wana, semoga kekal ke jannah. Okay, untuk abang, one only my brother. Selamat pengantin baru dengan Wana. Semoga berbahagia hingga ke syurganya gitu. Mantap. Ucapan terakhir untuk abang. Semoga anak anda Khairul Najib mendapat kebahagiaan dunia akhirat bersama pasangannya Wana, anak anda Wana, dan banyakkan bersabar dalam melayari bahtera alam rumah tangga. Itu je. Okey, terima kasih. Tahniah Ajib dengan pasangan. Ucapan untuk Ajib. Sekali kan dengan pantun. Cuba Apa yang banyak sangat ni, Saban? Ikat line. Apa beza Ajib dengan kucing? Serius. Kucing punya Tuhan, Ajib punya Wana.